Indeks harga pengguna dijangka meningkat kepada 2.5% pada 2026, lebih tinggi daripada unjuran sebelumnya, susulan tekanan kos akibat kenaikan harga minyak mentah dunia. CGS International menjelaskan, lonjakan harga diesel dan petrol boleh mencetuskan kesan rantaian, kos pengangkutan meningkat, harga barangan runcit turut tertekan. Risiko inflasi di seluruh negara pada ketika ini didapati lebih condong ke arah tren kenaikan, terutama daripada kesan pass-through atau pemindahan kos kepada pengguna, katanya dalam nota. Namun, daya tahan perbelanjaan pengguna masih disokong mekanisme subsidi seperti Budi 95, sementara harga komoditi tinggi dijangka merangsang ekspor. Firma itu mengingatkan tekanan inflasi boleh menjejaskan kuasa beli rakyat dan memaksa kerajaan menyalur lebih banyak dana kepada subsidi berbanding pelaburan produktif. Inflasi April 2026 dijangka melepasi paras 2% dan terus meningkat dalam bulan-bulan berikutnya.